Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi kari bawang putih di kuali atau periuk. Saya nak tumis yang ini dulu, ya, bawang putih yang kita dah slice ni, ya, ataupun kita dah mayang. Okey. Tumis sampai dia macam bawang goreng. Okey, kita tumis sebentar. Ya, okey, kita nak angkat dah ni. Sekejap aja, jangan lama ya. Nampak tu bau dia dah sedap. Kemudian kita nak tumis yang ni dulu ya puan, yang ni. Bawang Holland yang kita dah cincang. Okey. Tumis sampai dia apa ya, lecoh ya, sampai dia translucent lah, transparent, jadi jernih. You tahu tak, kalau you tumis tak cukup masak, lauk you tak sedap ya. Okey, kita nak masuk tomato, buah tomato. Puan nak tambah apa pun boleh, cuma kalau nak rasa original dia lah ya. Kalau puan katalah kat rumah puan nak letak apa pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada orang tahu pun lauk tu. Jadi bukan kata tak jadi. Okey, kita tumis semua ni sampai dia layu. Ya. Okey, Kak Zaida kecilkan api dulu. Saya nak masukkan semua rempahnya. Ya. Rempah kari, lada, sebut lada, jintan putih dan ketumbar. Ya, sikit aja. Saya tak bancuh air puan, kalau puan nak bancuh air silakan. Bila masuk ni api kena kecil, jangan besar, nanti dia hangus. Dia mudah hangus kalau dia kena api yang ataupun minyak yang panas. Okey. Sampai dia naik bau. Warna dah cantik, saya kena tunggu sekejap bagi rempah dia masak ya. Okey, kita masukkan air. Okey, kita masuk garam. Okey, kita masukkan ayam. Kalau katalah puan masak dekat rumah, puan nak guna ayam mentah, ayam fresh, tak nak goreng, puan jangan letak air dulu. Masa dah tumis bawang, jangan letak air. Saya letak air tadi kan? Puan jangan letak air. Letak terus ayam mentah tu. Balik, tutup periuk dalam 2-3 minit, buka sehingga ayam tu bertukar rupa. Rupa tu maksudnya daripada dia merah-merah besar tu, dia jadi macam kecut sikit. Ya. Bila dia dah settle dalam tu, baru puan letak air. Ya, baru kuah dia cantik lah. Okey, masukkan ayam. Okey. Nak jadikan paste pun boleh juga. Orang sekarang dia dah cerdik sikit lah. Ya, orang sekarang dah pandai tu puan. Semua buat paste. Semua masak awal, seminggu masuk frozen, masuk freezer. Sebab sekarang ni semua nak pantas, nak cepat ya. Okey, leftover food banyak tak sihat. Dia yang sedap tu, lauk tu bercampur lah pula macam-macam bakteria kat dalam. Puan kena tahulah cara dia nak macam mana ya puan. Kak Zaida masukkan apa Kak Zaida? Yogurt. Kak Zaida bancuh sedikit dengan air sebab yogurt Kak Zaida agak pekat. Lauk kita dah nak siap dah puan. Dalam pada berbual-berbual ni. Okey. Okey, thank you yang bagi gift ya. Ada ramai juga yang bagi gift dekat Kak Zaida. Okey, kita nak masukkan cili padi, saya dah belah 2. Simple aja puan. Kalau puan tengok lauk ni sedap, senang aja. Kan senang. Dah siap dah sebab ayamnya dah masak. Okey, yang ini tinggalkan sikitlah 2-3 untuk nak tabur kat atas. The rest all you masuk. Itu saja. Yang Kak Zaida masukkan tadi apa? Bawang goreng, bawang putih goreng. Tutup periuk. Api besar, mendidih dalam 1 minit, puan tutup api. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu kari bawang putih buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.